Bismillahirrahmanirrahim guys. Aku dah pakai kereta ni guys. Aku rasa macam biasa-biasa je. Dari segi kecantikan, dari segi nak tengok dia hebat. Namun saya ada satu kereta yang jenama Honda yang boleh menandingi kereta ni dan harganya seakan-akan sama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim guys. Kau tengok guys, yang mana lebih cun? Putih ke merah guys? Putih ke merah? Kita nak tanya Kak Farah tu. Yang sebelah Kak Farah tu, Kak Fatimah tu. Yang sebelah Fatimah tu Zura, Fazura. Mana lebih lawa? Merah. Orang perempuan guys, dia tak tahu pasal kereta guys. Apa yang dia tahu, mana yang lebih lawa, mana yang lebih cun. Maka hari ini kan ku bawa satu kereta kepada kamu yang mana harganya yang baru flagship di belakang saya 113,000. Yang ini yang janda. Dan harganya di paket pasaran adalah 83,000. 84,000 guys. Saya akan cuba kurangkan harga. Dan yang paling penting, kereta ni pula nampak macam full spec RS. Guys, jom kita tengok dalam segi ruangan. Ini dia ada pedal shift guys. Dia ada pedal shift. Lepas tu ada multi-function steering. Lepas tu ada leather seat guys. Kejap aku buka. Electric parking brake. Toyota dia tak ada electric parking brake. Yang ni ada. Dan kau tengok dalam guys. Dalamnya cukup luas berbanding dengan X50 tadi guys, yang flagship. Harga 83 market, maknanya market tu berpatutan guys. Hari ini aku bagi kepada kamu turunkan 10,000. Yang ni guys, dia nampak lawa disebabkan modelnya seakan-akan RS. Tapi model ni adalah V sahaja. Jarang kereta-kereta HRV ni color merah dalam model kategori V. Rugilah Honda kalau bagi model ni untuk V. Dan kita ada sebiji guys. Honda HRV 1.8 V I love you 2019 model facelift yang baru. Harga pasaran kan kuturunkan 10,000 almost. Berapakah harganya? Teman-teman rakan-rakan, jom kita tengok dulu. HRV 1.8 V 2019. Adalah 73,900 guys. 73,900. Bam. Wow, aku nak tanya Kak Farah tu, dah nak dah? Ya, aku nak. 7,000. Buka. 7,000 duit mukanya. 7 hari. 7 malam. 7,000. Maka loan akan menjadi 67,000 guys. 67,000. Sesiapa yang beli dengan CDKA, interestnya teramat-amat murah sehingga bulanan kereta ni akan menjadi 790 guys. 790 guys. Features yang pertama ada kepada kereta ni guys. Tang mana features dia? Aku nak tanya Fat Zura tu. Zura yang gemuk tu. Fat Zura, bukan Fit Zura. Sudah semestinya kat sini guys. Kat sini guys, dia punya rim ni cukup lawa. Dan rim ni seolah-olah dah model RS guys. Bezanya yang ni 17, RS 18 je. Bentuknya sama. Guys, features yang kedua guys. Rim ni juga kita tengok tu, CX-5 dah datang dengan harga 170,000 yang baru, meniru dan menggunakan seakan-akan rim yang demikian. Ada lagi perbezaan dia yang mana kalau korang tengok sport rim dia nampak macam sport rim Honda HRV berusia lama, tapi ni besar, saiz dia 19 inci 19 inci.
Dan Mazda CX-5 ni actually didatangkan dengan 5 variant daripada 2.0. Lepas tu dia ada 2.5 turbo paling atas. Yang ni adalah 2.5 turbo. Kita tengok untuk features yang ketiga guys. Warna merah sudah semestinya kau tengok guys, daripada depan sampai ke belakang, sampai ke lampu dia guys. Yang ni masuk guys, color dia masuk dengan color CDKA pun masuk. Merah, meriah, menyala. 3M guys. Merah, meriah, menyala. Features yang terakhir. Sesungguhnya kereta ni guys memang terkenal dengan tahan lasak. Setakat nak naik tebing macam tu guys, itu bukan mainan dia. Malah dia lebih daripada itu. Tahan lasak. Dalam waktu yang sama, design dia sungguh-sungguh comel guys. Kau tengok di depan dia. Dengan grill macam ni guys, dengan adunan color hitam, dengan fog light LED-nya, dan dengan signal LED-nya guys. Walawe. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 2,800 ke atas. 2,800 ke atas dan EPS statement kepada 01234 0034. Guys, merah guys. HR. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona.